Nazwa Syazani binti Syahrizal. Nama panggilanku Wani dan kawan-kawanku juga memanggilku Wani. Aku lahir di Hospital Kepala Batas dan aku tinggal di Kampung Sungai Meriam. Sekarang aku berumur 10 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Seri Kuala. Aku seorang pelajar yang berpegang jawatan sebagai pengawas di sekolah. Hobi aku suka menunggang basikal di waktu petang dan aku juga suka bermain badminton pada waktu lapang. Menurut aku, cita-citaku mahu menjadi seorang anggota polis. Aku harap impianku akan tercapai suatu hari nanti. Aku akan selalu belajar dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-citaku. Aku mahu tujuan hidupku tercapai nanti. Pesanku, jangan sia-siakan masa yang ada untuk melakukan perkara yang tidak berfaedah.